Abang ni kalau saya boleh tengok dia punya air dia ni, Masya Allah besar, crispy. Ni saya boleh tengok sendiri lah dalam dia juicy, dekat luar rangu, dekat dalam dia tu juicy dan orang kata macam sangat sedap. Semua masuk molek, tak ada pun hak kurang. Memang rangu ke? Punya sambal kita ni ke saya mau tengoklah sejauh mana kita punya sambal bubur sambal ni tidak terlalu pekat dan juga tidak terlalu cair. Telur pun dia bagi sebiji ni sebutir tu telur. Ada ayam goreng crispy besar, sambal, dan juga kita ada telur, lepas tu kita ada buah timun. So kita akan rasa dulu. Kita akan rasa dulu nasi dia tu. Pertama sekali kita akan rasa nasi dia tu. Lalu sebenarnya nasi dia lembut, tidak keras. Lepas tu dia punya lemak dan juga aroma pandai dia tu memang sangat menyakut lah kata. Kalau orang Kelantan kata memang terbaik lah kata. Mereka rasa sambal dia pula dah. Kita nak rasa separuh mana rasa sambal fried chicken ni. So, saya akan ambil air ni. Ni dia punya sambal. Jujur saya ya, sekali rasa, sekali gigit air dia ni ke, memang sangat-sangat sedap sebab dia punya crispy dia tu rangup. Lepas tu dalam dia tu masuk molek, juicy dia kata. Lepas tu tambah pula dengan nasi lemak dia sangat lemak. Lepas tu dengan aroma pandai, daun pandai, bawang wangi, memang nyakut molek. Lepas tu sambal dia pula tak pedas dan juga tidak terlalu manis dan masin, memang cukup lekat. Jadi budak-budak pun boleh makan juga ni.